Seorang ibu anak satu diceraikan suami secara mengejut kerana tergilakan perempuan lagi cantik dan muda. Ibu itu tidak berputus asa setelah bergelar janda muda. Dia belajar semula bidang perakaunan sehingga merangkul ijazah sarjana muda. Sila tekan tombol like, komen dan subscribe untuk menggalakkan saya bekerja lebih keras dalam berkarya. Terima kasih. Saya mendoakan semua yang melanggan channel saya semoga dikurniakan dengan keberkatan dan rezeki yang luas oleh Allah Ta'ala. Adira, seorang wanita berusia 23 tahun, duduk di tepi tingkap rumah kecilnya sambil menatap wajah Asilah, anak perempuannya yang baru berusia 2 tahun. Walaupun usianya masih muda, Adira sudah merasa seperti seorang wanita tua. Jasadnya mungkin masih kuat tetapi hatinya kini rapuh, tercabar oleh realiti hidup yang mendadak berubah. 3 tahun lalu, dia berkahwin dengan Jazman, lelaki yang pernah menjadi cinta pertamanya. Pada ketika itu, Adira yakin bahawa mereka akan bersama selama-lamanya, membina keluarga bahagia dan membesarkan anak-anak mereka dalam suasana penuh kasih sayang. Namun, kebahagiaan itu kini lenyap bagai debu di sapu angin. Hubungan Adira dan Jazman mula retak sejak 6 bulan lalu apabila Jazman mulakan hubungan gelap dengan Dahlia, seorang gadis muda berusia 22 tahun yang merupakan anak kepada Datuk Jalil, seorang usahawan hartanah kaya raya dan ternama. Dahlia adalah gambaran kesempurnaan, cantik, bergaya, dan berasal dari keluarga kaya raya. Bagi Jazman, hubungan ini bukan sahaja tentang cinta, tetapi juga peluang untuk meningkatkan status sosialnya. Dia mulai melupakan tanggungjawabnya sebagai suami dan ayah, lebih kerap pulang ke rumah selepas larut malam, atau kadang-kadang tidak pulang langsung. Pada suatu pagi yang kelabu, Adira sedang menyediakan sarapan untuk Asilah apabila telefonnya berbunyi. Nombor yang dipaparkan adalah nombor Jazman. Dengan hati gemetar, Adira mengangkat panggilan itu. Suara Jazman di hujung talian terdengar dingin dan tanpa perasaan. Adira, aku dah hantar notis cerai ke Mahkamah Syariah. Peguam aku yang uruskan semuanya, katanya tanpa memberikan ruang untuk bertanya. Adira terkejut. Matanya berkaca-kaca, tapi dia cuba menahan air mata di hadapan Asilah. Kenapa awak buat macam ni, tanyanya, suaranya terkedu. Aku tak boleh teruskan hidup dengan awak. Aku ada masa depan lain sekarang, balas Jazman tanpa belas kasihan. Panggilan itu ditamatkan tanpa kata-kata penutup. Adira terduduk di lantai dapur, tubuhnya gemetar. Dunianya runtuh dalam sekelip mata. Bagaimana mungkin dia harus meneruskan hidup tanpa suaminya? Bagaimana dia harus menjaga Asilah sendirian tanpa sokongan siapapun? Beberapa minggu kemudian, perbicaraan cerai di Mahkamah Syariah berlangsung secara formal. Jazman hadir dengan Dahlia di sisinya, manakala Adira datang seorang diri dengan Asilah dalam gendongannya. Ketika hakim mengumumkan keputusan perceraian dengan talak satu, Adira hanya bisa menundukkan kepala. Hatinya terasa kosong, tapi dia tahu dia mesti kuat demi Asilah. Selepas sidang tamat, Adira pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Rumah yang dulunya penuh canda tawa kini terasa sunyi dan dingin. Dia duduk di atas katil, memeluk Asilah erat-erat. Jangan risau, sayang, bisiknya kepada anaknya. Mama akan pastikan kita baik-baik saja. Adira mula merancang langkah seterusnya. Dia tahu dia tidak mampu tinggal di bandar ini lagi. Kehidupannya sebagai janda beranak satu akan menjadi getih tanpa sumber pendapatan. Selepas berfikir panjang, dia memutuskan untuk membawa Asilah pulang ke kampung halamannya. Di sana, dia boleh mendapatkan sokongan daripada ibu bapanya, Asmah dan Muhammad. Dengan hati gemetar, Adira memanggil ibunya. Mak, aku nak bawa Asilah balik ke kampung. Aku tak tahu nak buat apa lagi, katanya dengan suara bergetar. Asmah, yang mendengar kisah pilu anaknya, segera memberikan kata-kata semangat. Jangan risau, Adira. Bawa Asilah balik ke sini. Mak dan Abah akan tolong jaga kamu berdua. Jangan risau pasal apa-apa. Kami sentiasa ada untuk kamu. Muhammad, ayah Adira, turut memberikan sokongan moral. Kamu kuat, Adira. Kamu boleh mula hidup baru di sini.
Jangan biarkan apa yang berlaku tu merosakkan masa depan kamu dan Asilah. Beberapa hari kemudian, Adira dan Asilah tiba di kampung halamannya. Udara kampung yang segar dan suasana tenang memberikan sedikit ketenangan kepada Adira. Asmah dan Muhammad menyambut mereka dengan hangat. Rumah kayu sederhana milik keluarga itu kini menjadi tempat perlindungan bagi Adira dan Asilah. Namun, Adira tahu dia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada ibu bapanya. Dia mesti mencari cara untuk mengekalkan kehidupan mereka. Malam itu, selepas Asilah tidur, Adira duduk di tepi meja dapur, memandangi sijil SPM di tangannya. Dia ingat betapa cemerlang keputusannya dulu, tetapi pada ketika itu, dia terlalu asyik dengan cintanya kepada Jazman sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan pelajaran. Kini, dia menyesal kerana telah melepaskan peluang itu. Tapi tak apa, gumamnya kepada diri sendiri. Aku boleh mula semula sekarang. Aku ada masa depan untuk difikirkan, dan Asilah juga. Adira mula membuat rancangan. Dia memutuskan untuk memohon kursus asas perakaunan di sebuah kolej di Kuala Lumpur. Bidang ini dipilih kerana dia mahir dalam matematik dan ia merupakan bidang yang praktikal untuk mendapatkan pekerjaan. Sebulan kemudian, Adira pun mendapat tempat untuk kursus yang dia pohon. Selepas mendapat pinjaman dari PTPTN, dia pun berangkat ke Kuala Lumpur untuk memulakan semester pertama. Dia juga mula mencari peluang kerja sambilan untuk menambah pendapatan sementara menuntut. Asilah dijaga oleh ibunya di kampung semasa pengajiannya. Adira tinggal di asrama yang disediakan oleh kolej dan dewan kuliah pun berdekatan. Selepas kuliah, dia bekerja separuh masa di sebuah restoran Melayu berdekatan. Kerja kerasnya mula membuahkan hasil apabila dia mula mendapat gaji kecil tetapi cukup untuk membayar semua keperluan harian. Walaupun hidupnya masih penuh cabaran, Adira mula merasa lebih kuat dan yakin. Dia belajar untuk tidak bergantung kepada orang lain dan bertanggungjawab sepenuhnya ke atas hidupnya dan anaknya. Dia juga mula mengenali kembali impian-impian yang dulu terbiar. Satu petang, selepas pulang ke kampung semasa cuti semester, Adira duduk di beranda rumah sambil memeluk Asilah. Matahari sedang tenggelam, mencipta siluet indah di langit. Dia tersenyum kecil, bukan kerana kebahagiaan sempurna, tetapi kerana dia tahu dia sedang berada di landasan yang betul. "Mama, apa Mama fikir?" tanya Asilah dengan suara comelnya. Adira membelai rambut anaknya. "Mama fikir, kita akan baik-baik saja, sayang. InsyaAllah." Adira tahu perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh cabaran. Namun, dia juga tahu bahawa dia tidak akan menyerah. Dia akan terus berjuang demi masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan Asilah. Selepas berjaya mencapai keputusan cemerlang dalam kursus asas perakaunan di kolej tersebut, Adira menerima satu tawaran yang mengubah hidupnya. Dia ditawarkan tempat untuk melanjutkan pengajian ijazah dalam bidang perakaunan di salah sebuah universiti ternama di Kuala Lumpur. Tawaran ini datang seperti sinar harapan yang menyinari jalan hidupnya yang sebelum ini penuh cabaran. Walaupun hatinya bercampur aduk dengan rasa gembira dan takut akan cabaran yang bakal dihadapi, dia tahu inilah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Namun, keputusan untuk meninggalkan kampung halamannya bukanlah perkara mudah. Asilah, anaknya yang kini berusia 5 tahun, sudah mula menunjukkan kemesraan yang kuat terhadap nenek dan datuknya. Adira merasa bersalah kerana harus meninggalkan ibu bapanya yang selama ini membantu menjaga Asilah. Tetapi Asmah dan Muhammad, walaupun sedih, memberikan sokongan penuh kepada Adira. "Kamu pergi, Adira," kata Asmah dengan senyuman lembut. "Ini untuk masa depan kamu dan Asilah. Kami akan jaga Asilah sebaik-baiknya. Jangan risau." Muhammad pula menambah, "Kamu nak jadi orang besar, Adira. Jangan biarkan apa-apa halangan menghalang kamu. Kami sentiasa ada untuk kamu." Dengan hati yang dipenuhi semangat baru, Adira memohon pinjaman PTPTN untuk menampung kos pengajian di universiti. Setelah segala-galanya disusun, Adira pun berangkat semula ke Kuala Lumpur untuk meneruskan pengajiannya. Sementara itu, Asilah tinggal bersama Asmah dan Muhammad di kampung.
Adira berjanji pada dirinya sendiri bahawa dia akan pulang ke kampung setiap cuti semester untuk melawat anaknya. Hidup di Kuala Lumpur bukanlah sesuatu yang mudah bagi Adira. Kos hidup yang tinggi, tekanan akademik, dan rasa rindu terhadap Asilah seringkali membuatnya hampir putus asa. Namun, tekadnya untuk berjaya lebih kuat daripada semua cabaran itu. Setiap pagi, selepas sarapan ringkas di kedai Melayu berdekatan tempat tinggalnya, Adira pergi ke universiti untuk kuliah. Pada petangnya, dia bekerja separuh masa di sebuah kedai buku untuk menambah pendapatan. Pada malam hari, selepas pulang dari kerja, Adira akan duduk di meja kecil di sudut bilik sewanya, mempelajari nota-nota dan menyelesaikan tugasan. Kadang-kadang matanya terasa berat, tetapi dia teruskan kerja kerasnya tanpa mengeluh. Dia sentiasa ingat nasihat ibunya, kejayaan tidak datang dengan mudah. Kamu perlu berusaha sepenuh hati. Setiap cuti semester, Adira akan menaiki bas ekspres ke kampung untuk melawat Asilah. Mereka akan menghabiskan masa bersama di bawah naungan pokok rambai di belakang rumah, bermain dan bercerita. Melihat senyuman Asilah memberikan kekuatan tambahan kepada Adira untuk terus berjuang. Setelah 3 tahun berjuang tanpa henti, Adira akhirnya berjaya menamatkan pengajiannya dengan ijazah Sarjana Muda Perakaunan ACCA, Association of Chartered Certificate Accountants, dengan keputusan cemerlang. Hari kelulusannya adalah salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Dia berdiri di pentas universiti, menerima scroll kelulusan sambil menahan air mata bahagia. Di barisan hadirin, Asilah duduk bersama Asmah dan Muhammad yang datang khas dari kampung untuk menyaksikan pencapaian Adira. Syukur kepada Allah, gumam Adira dalam hati. Segala usaha ini tidak sia-sia. Selepas tamat pengajian, Adira mula mencari pekerjaan. Dia menghantar resume ke pelbagai syarikat perakaunan di Kuala Lumpur. Tidak lama kemudian, dia diterima bekerja di sebuah syarikat perakaunan swasta ternama. Pada mulanya, dia ditugaskan sebagai pembantu akauntan, tetapi kerana kepintarannya dan etika kerja yang baik, dia cepat naik pangkat. Selama 3 tahun bekerja tanpa rasa penat lelah, Adira akhirnya diiktiraf sebagai akauntan bertauliah ACCA. Ini merupakan pencapaian besar dalam kerjayanya. Pengiktirafan ini bukan sahaja membuka peluang pekerjaan yang lebih baik, tetapi juga memberikan keyakinan diri kepadanya. Kini, Adira bukan lagi seorang janda muda yang rapor. Dia adalah seorang wanita yang teguh, berwibawa, dan berdedikasi. Dengan gaji yang semakin stabil dan simpanan yang dikumpulkan secara bijak, Adira mula merancang untuk membeli hartanah pertamanya. Dia tahu bahawa pelaburan hartanah adalah cara yang baik untuk memastikan keselamatan keuangan jangka panjangnya dan Asilah. Setelah berbulan-bulan membuat penyelidikan dan berbincang dengan ejen hartanah, Adira akhirnya membeli sebuah pangsapuri sederhana mewah di kawasan strategik di Kuala Lumpur. Hari dia menandatangani surat penyerahan hak milik adalah hari yang sangat istimewa. Dia berdiri di tengah-tengah ruang tamu pangsapurinya yang baru, memandangi keliling dengan perasaan bangga. Asilah, ini rumah kita, katanya kepada anaknya yang kini berusia 8 tahun. Mama dah berjaya sediakan tempat yang baik untuk kita tinggal. Asilah tersenyum lebar. Terima kasih, Mama. Aku sayang Mama. Adira memeluk anaknya erat-erat. Dia tahu perjalanan hidupnya masih belum selesai, tetapi dia sudah berada di landasan yang betul. Dari seorang janda muda yang tidak pasti tentang masa depan, kini dia telah menjadi seorang wanita yang mandiri, berjaya, dan berkeyakinan. Di Kuala Lumpur, Adira meneruskan kerjayanya dengan semangat yang sama. Dia tidak hanya berpuas hati dengan pencapaian semasa, tetapi juga berazam untuk mencapai lebih banyak lagi. Dia juga mula mendedahkan Asilah kepada dunia keuangan dan pendidikan yang baik, memastikan anaknya mendapat peluang yang lebih baik daripada yang pernah dia alami. Adira tahu bahawa kehidupan tidak selalu mudah, tetapi dia yakin bahawa dengan ketekunan dan doa, dia akan terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dia juga tidak lupa untuk sentiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Selepas 6 tahun bekerja di syarikat perakaunan yang sama, Adira mula merasa bahawa sudah tiba masanya untuk mengambil langkah seterusnya dalam kerjayanya.
Walaupun dia berjaya dan diiktiraf sebagai seorang akauntan bertauliah ACCA, dia sentiasa mempunyai impian untuk menubuhkan syarikatnya sendiri. Dia ingin membangunkan sebuah firma perakaunan yang bukan sahaja memberikan perkhidmatan cemerlang, tetapi juga menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Adira mula menyuarakan hasratnya ini kepada dua orang rakan sekelasnya semasa belajar di universiti, Amelia dan Abdullah. Mereka bertiga sering berkumpul semasa kuliah dahulu, berkongsi idea dan bercerita tentang cita-cita mereka untuk memulakan perniagaan bersama suatu hari nanti. Kini, masa itu telah tiba. Adira, aku rasa kita dah cukup pengalaman, kata Abdullah dengan penuh keyakinan ketika mereka bertemu di satu kafe di Kuala Lumpur. Kita boleh cuba mulakan firma kita sendiri. Amelia pula menambah, tapi kita kena mulakan kecil-kecilan dulu. Jangan terus fikir nak besar-besarkan firma. Yang penting, kita ada landasan yang kukuh. Adira tersenyum. Aku setuju. Kita mula dengan apa yang ada. Yang penting, kita komited dan terus berusaha. Mereka bertiga mula merancang usaha mereka. Selepas beberapa minggu membuat kajian dan perbincangan, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah bilik pejabat kecil di bangunan lama di tengah bandar. Sewa bilik itu murah, sesuai dengan bajet permulaan mereka. Dengan wang simpanan masing-masing, mereka melengkapkan bilik pejabat itu dengan hawa dingin, 3 meja, dan 3 kerusi. Itu sahaja modal awal mereka. Pada hari pertama mereka beroperasi, bilik pejabat itu kelihatan sederhana tetapi penuh harapan. Adira, Amelia, dan Abdullah duduk di meja masing-masing, memandangi ruang kosong di hadapan mereka. Ada sedikit perasaan takut, tetapi lebih banyak rasa semangat. Okey, kita mulakan dengan kerja-kerja kecil dulu, kata Adira. Yang penting, kita kena pastikan kita boleh bayar sewa pejabat dan bayar bel elektrik dan air. Selepas tu, kita boleh fikir cara nak tambah pelanggan. Mereka mula menjalankan strategi pemasaran mudah, seperti menyebarkan risalah dan menggunakan media sosial untuk menawarkan perkhidmatan mereka. Pada mulanya, kerja yang mereka dapat hanya melibatkan tugasan kecil seperti penyediaan penyata kewangan bulanan untuk kedai-kedai kecil atau usahawan mikro. Tetapi mereka tidak mengeluh. Setiap tugasan dilakukan dengan penuh dedikasi, memastikan pelanggan puas hati. Bulan berganti, dan usaha mereka mula membuahkan hasil. Kerana ketekunan dan sikap profesional mereka, pelanggan mula memberitahu kenalan lain tentang perkhidmatan mereka. Secara perlahan-lahan, jumlah kerja mereka semakin bertambah. Dari hanya beberapa projek kecil, mereka mula menerima tugasan yang lebih besar, termasuk audit kewangan untuk syarikat-syarikat sederhana saiz. Kita dah sampai tahap ni, kata Amelia suatu petang selepas mereka menyiapkan satu tugasan besar. Kalau kita teruskan usaha macam ni, kita boleh naikkan taraf operasi kita. Abdullah pula menambah, tapi kita jangan terlalu pantas. Kita kena pastikan kita stabil dulu sebelum kita tambah belanja. Adira mengangguk bersetuju. Betul. Kita kena bijak guna duit kita sekarang. Kalau kita terlalu cepat nak besar, kita boleh terjerumus dalam masalah keuangan. Setelah 2 tahun beroperasi dari bilik pejabat kecil itu, firma mereka mula mendapat pengiktirafan. Nama firma mereka, Adira Amelia Abdullah Associates, mula dikenali dalam kalangan usahawan kecil dan sederhana di Kuala Lumpur. Mereka juga mula menerima kerja daripada syarikat-syarikat yang lebih besar, termasuk kerja-kerja perundingan keuangan dan pembentukan laporan tahunan. Melihat permintaan yang semakin meningkat, mereka memutuskan untuk meningkatkan operasi mereka. Mereka menyewa unit pejabat yang lebih besar di bangunan yang sama, melengkapkannya dengan peralatan moden dan ruang mesyuarat kecil. Mereka juga mula mengambil beberapa kaki tangan tambahan untuk membantu menguruskan beban kerja. Namun, walaupun firma mereka semakin berkembang, Adira, Amelia, dan Abdullah tidak pernah melupakan prinsip asas mereka, kerja keras, integriti, dan komitmen kepada pelanggan. Mereka selalu mengadakan mesyuarat mingguan untuk membincangkan perkembangan firma dan mencari cara untuk memperbaiki perkhidmatan mereka. Suatu malam, selepas seharian bekerja, Adira duduk di mejanya, memandangi logo firma mereka yang terpampang di dinding. Dia tersenyum kecil,
mengingat betapa mereka bermula dari sebuah bilik pejabat kecil dengan hanya 3 meja dan 3 kerusi. Kini, mereka telah berjaya membuktikan bahawa dengan ketekunan dan kerjasama, tiada halangan yang tidak boleh diatasi. Kita dah jauh, kata Adira kepada dirinya sendiri. Tapi ini baru permulaan. Dia tahu bahawa cabaran masih akan datang, tetapi dia yakin bahawa bersama-sama dengan pasukan kecilnya, mereka akan terus maju ke arah yang lebih baik. 10 tahun berlalu sejak Adira, Abdullah, dan Amelia bersatu untuk membuka firma perakaunan mereka. Apa yang bermula sebagai usaha kecil-kecilan di sebuah bilik pejabat sederhana kini telah berkembang menjadi salah sebuah syarikat perkhidmatan kewangan paling berjaya di Kuala Lumpur. Adira Amelia Abdullah Associates tidak hanya dikenali secara tempatan, tetapi juga mula menarik minat antarabangsa. Setiap tahun, firma itu menghasilkan pulangan berpuluh-puluh juta ringgit dengan pelanggan dari pelbagai industri dari syarikat runcit hingga korporat besar. Adira, Abdullah, dan Amelia kini bukan sahaja berjaya dalam kerjaya, tetapi juga kaya raya. Mereka hidup dengan keselesaan yang dahulu sukar dibayangkan. Adira membeli rumah impian di Taman Tun Dr. Ismail, sebuah kawasan elit di ibu kota, serta memiliki beberapa hartanah pelaburan. Asilah, anaknya yang kini berusia 18 tahun, tumbuh menjadi seorang remaja cergas yang sedang melanjutkan pengajian di Kolej Persendirian Terkemuka, menjalani pendidikan yang terbaik yang Adira mampu sediakan. Namun, walaupun kehidupannya kini dipenuhi kemewahan, Adira tidak pernah lupa asal-usulnya. Dia sentiasa ingat bagaimana dia pernah menjadi seorang janda muda tanpa apa-apa, bergantung kepada ibu bapanya di kampung. Pengalaman itu mengajarinya untuk sentiasa bersyukur dan menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Dia sering menyumbang kepada badan-badan kebajikan dan membantu wanita-wanita tunggal yang berusaha untuk bangkit daripada kemiskinan. Suatu hari, Adira dan Asilah sedang memusing kereta Mercedes-Benz SUV mereka di sebuah pasaraya mewah di pusat bandar. Muzik lembut mengalun dari sistem audio kereta, manakala Asilah duduk di tempat penumpang, memainkan telefon pintarnya. Ketika Adira mencari tempat letak kereta, pandangannya tiba-tiba tertambat kepada seorang lelaki yang kelihatan agak rapor sedang berjalan menuju keretanya. Jazman. Hatinya terdetik seketika apabila dia mengenali bekas suaminya itu. Jazman nampak berbeza sekali dari lelaki yang dulu meninggalkannya demi Dahlia. Kini, dia kelihatan kurus, lesu, dan hilang sinar keyakinan diri. Dia memakai baju yang pudar warnanya dan kasut yang sudah lusuh. Kereta yang dia gunakan adalah Proton lama yang catnya sudah pudar. Adira terdiam seketika, merenung nasib manusia yang boleh berubah mengikut peredaran masa. Dia telah mendengar cerita tentang kejatuhan Jazman melalui rakan-rakan lama. Syarikat hartanah yang Jazman tubuhkan bersama Dahlia telah jatuh muflis akibat salah urus dan pembelanjaan yang berlebihan. Harta mereka habis dimakan oleh hutang, dan hubungan Jazman dengan Dahlia pun berakhir dalam perceraian. Dahlia sekarang tinggal bersama dua anak hasil perkongsian mereka, Azri dan Farah, sambil bergantung kepada tunjangan daripada ayahnya, Datuk Jalil, yang walaupun masih bertahan, sudah tidak lagi sehebat dulu. Asilah, yang sedar bahawa ibunya tiba-tiba terdiam, bertanya, "Ada apa, Mama?" Adira tersentak dari lamunannya. "Oh, tak ada apa-apa," jawabnya, cuba menyembunyikan perasaannya. "Cepatlah cari tempat letak kereta." Namun, hatinya terus berlegar kepada gambaran Jazman yang baru saja dilihatnya. Dia tidak dapat menafikan rasa simpati yang timbul dalam hatinya. Dulu, Jazman adalah seorang lelaki yang tampan, yakin, dan bersemangat untuk berjaya. Tetapi keputusan buruk dan keserakahan telah membawa dia ke jurang kegagalan. Adira tahu bahawa apa yang berlaku kepada Jazman adalah hasil pilihannya sendiri, tetapi pada masa yang sama, dia juga tidak dapat mengelakkan rasa sedih melihat seseorang yang pernah begitu dekat dengannya jatuh ke tahap begini. Selepas parkir kereta, Adira dan Asilah masuk ke dalam pasaraya. Namun, fokus Adira tidak sepenuhnya pada barang-barang yang ingin dibeli. Fikirannya terus melayang kepada Jazman. Dia teringat hari-hari ketika mereka masih menjadi pasangan suami isteri. Walaupun hubungan mereka berakhir dengan cara yang menyakitkan, Adira tidak pernah membenci Jazman.
Sebaliknya, dia lebih banyak merenung tentang pelajaran yang diperoleh daripada pengalaman itu. "Mama, kenapa kamu macam sedang fikir sesuatu?" tanya Asilah semasa mereka berjalan di lorong-lorong pasaraya. Adira tersenyum kecil. "Mama cuma terfikir tentang sesuatu yang lama." Asilah memandang ibunya dengan rasa ingin tahu. "Tentang siapa?" Adira ragu sejenak sebelum menjawab. "Tentang seseorang yang dulu kita kenali. Tapi dia sekarang sudah berbeza." Asilah tidak terus bertanya lagi, mungkin kerana dia tahu bahawa ada hal-hal yang lebih baik tidak diganggu. Mereka terus membeli barang-barang yang diperlukan sebelum kembali ke kereta. Di sepanjang perjalanan pulang, Adira terus memikirkan tentang Jazman. Dia ingat kata-kata ibunya dulu, nasib seseorang boleh berubah ikut peredaran masa. Dia tahu bahawa apa yang berlaku kepada Jazman adalah contoh nyata perkara itu. Dulu, Jazman memilih jalan mudah, mengejar kemewahan dan status tanpa memikirkan akibatnya. Kini, dia harus menanggung beban pilihan-pilihannya. Namun, Adira juga tahu bahawa hidup ini penuh dengan peluang kedua. Walaupun Jazman sekarang berada di titik rendah, dia percaya bahawa jika dia benar-benar ingin berubah, dia masih boleh memperbaiki hidupnya. Hanya soalnya, adakah Jazman sudah bersedia untuk belajar daripada kesilapan? Adira memandu dalam diam, membiarkan pemikiran itu perlahan-lahan meresap dalam mindanya. Dia tidak tahu apakah masa depan akan menyimpan pertemuan lain antara mereka, tetapi satu perkara yang pasti, dia tidak akan membiarkan apa yang berlaku kepada Jazman menghalangnya daripada terus maju. Dia akan terus bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya dan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dirinya. Terima kasih kerana bersama saya hingga ke akhir cerita ini. Jika anda merasakan perubahan emosi dalam kisah ini, maka saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Jika anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk menekan butang suka, kongsikan pendapat anda di ruangan komen, dan tentu saja, langgan saluran ini untuk lebih banyak cerita yang menyelami pengalaman manusia seharian. Hingga jumpa lagi dalam video yang seterusnya.